Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afifah dari Pusat Komunikasi Korporat Universiti Malaya, bersiaran di studio khas Istiadat Convocation ke-65 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya. Dan bersama saya, Ahmad Faiz bin Yazid, penerima anugerah pelajaran diraja. Anak kelahiran Kota Baru yang cemerlang sejak kecil, dipilih sejak usia 8 tahun untuk menyertai program Bakat Pintar Permata Insan. Beliau terus menyelah dalam akademik dan kepimpinan sehingga dilantik sebagai Presiden Majlis Perwakilan Pelajar dan mengetuai rangkaian MJPP di seluruh Kolej Mara. Perjalanan beliau turut melayakkan dirinya menerima beasiswa penuh Yayasan Hazanah dan beliau kemudian menamatkan pengajian dalam ekonomi kewangan dengan fokus pada statistik gunaan dan analitik sambil konsisten tersenarai dalam senarai dekan sepanjang pengajiannya. Jadi Faiz, ya saya. Mungkin boleh kongsikan sedikit momen-momen terbaik sepanjang belajar di Universiti Malaya. Alright, terima kasih untuk peluang dan kesempatan ini dari pihak komunikasi korporat. Momen terbaik di Universiti Malaya semestinya bukan sahaja akademik tetapi adalah penglibatan saya sebagai pelajar lah, terutamanya dalam apa sahaja aktiviti HEP Pusat Hal Ehwal Pelajar, yang ni antaranya saya menjadi pemudahcara mahasiswa sentral. Jadi kalau yang mana tak tahu, pemudahcara mahasiswa ni adalah organisasi-organisasi yang akan sambut ketibaan intake baru setiap batch. Jadi kami berkampung selama sebulan sehinggalah hari pendaftaran itu tiba. Dan selain daripada pemudahcara mahasiswa, saya juga salah seorang trustee ataupun majlis penasihat tertinggi untuk satu badan ulung persatuan iaitu sukarelawan di UM, dipanggil SACRM. Yang mana bukan sahaja aktiviti sukarelawan, malah apa yang kami fokuskan adalah bagaimana impak ataupun laporan impak untuk setiap aktiviti sukarelawan dijalankan, dihebahkanlah kepada khalayak. Dan yang paling terutama saya rasa adalah kepada Persatuan Ekonomi Universiti Malaya. Saya merupakan presiden bagi sesi 2021-2022 dan kerana saya batch post-COVID, jadi habis sahaja COVID melanda, suramlah boleh katakan penglibatan pelajar, aktiviti pelajar di sini. Jadi cabaran terutama kami dalam gerakan aktiviti pelajar adalah bagaimana nak rancakkan penglibatan dan tambah baik sokongan umum kepada aktiviti-aktiviti mahasiswa di Universiti Malaya. Jadi Faiz antara wakil-wakil pelajar yang bantu memberi sinar kepada pelajar selepas InsyaAllah, COVID. InsyaAllah. Jadi selepas bergraduasi, apa perancangan Faiz seterusnya? Okey, kerana tadi sebut saya beasiswa watan Khazanah. Sekarang saya tengah serve bond lah. Saya sedang bond serving di salah satu GLIC, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan, iaitu Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Dan tugas saya adalah sebagai investment analyst ataupun analisis pelaburan, yang mana saya menjaga strategic asset pihak syarikat lah untuk pelaburan kerajaan. Jadi soalan terakhir daripada saya lah, mungkin Faiz boleh kongsikanlah nasihat kepada pelajar lain yang nak ikut jejak langkah Faiz. Bagi saya tidaklah layak untuk memberi nasihat, tetapi bingkisan yang boleh saya kongsikan adalah sebagai seorang pelajar, aktif sekali mana pun, at the end of the day, you will juggle. Confirm akan juggle. I was juggling as well. Tetapi kita kena pandai merencana, mengatur dan merancang, kerana jika tidak, akhirnya semua orang diberi masa yang sama 24 jam, tetapi jika gagal merancang, maka semua orang merancang untuk gagal lah. Dan di sebalik perancangan ataupun kendiri sahaja, apa yang paling penting adalah sokongan. Sokongan baik kalau dalam penglibatan pelajar, sokongan staff, sokongan pihak pengurusan fakulti, sokongan pihak pengurusan universiti, itu memainkan peranan penting untuk bagi lonjakan kepada setiap aktiviti yang kita laksanakan. Dan jangan lupa kawan-kawan, kerana saya rasa kejayaan saya hari ini juga terselit doa-doa kawan-kawan yang dimakbulkan Tuhan. Semoga semua terus berjaya dan hargai setiap bakat yang ada. Alhamdulillah. Terima kasih Faiz di atas perkongsian. Itu dia bersama saya, Ahmad Faiz bin Yazid, penerima anugerah pelajaran diraja tahun ini di Istiadat Convocation ke-65. Jumpa lagi.